Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Iftahu kitab tamarin ila safhati as-saniyati wal khamsina wal mi'ah. 152. Siapa nak buat ma al-masdariyah tu ayat? 150? Oh, 153. Fakra nombor? Nombor 6. Okey, 5 talauta ya. Okey Okey, cuba apa tu? Semalam ni dah buat yang ayat-ayat tu ya? Oh. Ingat belum buat lagi. Okey, Jan. Dah buat. 5 talauta alal baqali. Baqali maknanya peruncit. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma. 5 lam campur ma. Itu ma apa namanya? Al-istifhamiyatu. Baik. Nombor 2 betul. Masalan ma. An-nakiratu tamatu al-mubhamatu. Ayam percik mumtaz. Ini maknanya apa contoh maknanya. Masalan ma innallaha la yastahi. Istahya yastahyi malu. Sesungguhnya Allah dia tak malu untuk memberi contoh-contoh. Masalah daraba ni maknanya macam latihan bagi contoh-contoh. Pengajaran-pengajaran dengan menggunakan contoh-contoh. Apa contoh? Baik. Zamri nombor 2. Talauta. Tala yatlu tala. Baca. Talauta awak bacakan. Kenapa awak telah membacakan ayat bacakan ke atas pekedai peruncit ini? Innallaha kenapa? Dia tanya je kenapa ya. Dia nak suruh kita nima apa je. Tu je. Baik, cuba Radiah nombor 7. Zamri. Min ayatin aw nusirha. Na'ti
بخير منها أو مثلها. Nasaha yang sahu maknanya mansuh. Mansuh. Ma nansah min ayatin. Tidak, Allah tidak akan mansuhkan satu ayat pun. Mana-mana ayat, min ayatin. Au nunsiha. Kami tinggalkan. Na'ti itu jawapannya. Ni ma apa namanya? Ma arsyad syartiyah tu. Ni ma arsyad. Tengok manansah. Manjuzum. Au nunsiha. Na'ti jawapannya. Asalnya ana ati nahnu na'ti. Ada ya kan? Ini buang dia punya ya. Na'ti. Jadi majzum bihasfi akhiri. Kataan ata ya'ti. Ini apa jenis kata kerja ni? Mana'ul jumlati. Mana'ul fi'li. Fi'lun naqis. Mu'tal lam. Jara yajri masya yamshi ata ya'ti. Kalau fi'lun naqis dia majzum bihasfi akhirih. Na'ti bi khairin minha, lebih baik daripada itu, au misliha atau jadi setiap ayat yang Allah mansuh ni Allah ganti dengan ayat lain sepertinya atau lebih baik atau sepertinya. Ni jadi ma ni namanya ma apa namanya? Ma arsyartiyatu. Sebab dia ada ismu syar'in, ada jawabu syar. Ada fi'il syarti, ada jawabu syarti. Fi'il syartinya nansah. Dia fi'il syarti dia majzum. Khabaru jawabu syarti majzum juga. Na'ti. Itu jawabannya. Baik. Kita try belajar, kita try faham directly. Tak payah kita tengok sana, tengok sini. Kita dengan ilmu kita belajar dulu, kita try sendiri. Jangan cepat-cepat tengok buku, jangan tanya tu, jangan. Sendiri je. Sehingga kita ada kewibawaan sendiri. Belum. Dah banyak dah belajar ni. Betul. Baik. Kadang-kadang kalau kita bergantung pada orang, sampai bila kita tak dapat tu. Kita try dulu, baru kita semak. Betul tak akunya? Baru buka. Oh betul lah. Okey, macam tu. Okey, ada dia. Nombor 8. Ilam ro'atin sallallahu alaihi wasallam an-nikaha. Qalat bintu Anasin, anak kepada perempuan Anas, dia cerita binisbati ila imra'atin, seorang wanita dia nak nikah dengan Nabi. Dia tawar diri. Agaknya lah ni ikut nikah. Maknanya dia tawar diri dah, offer lah. Betul. Pada masa itu. Tapi orang yang baik, orang soleh, dia nak jodohkan anak dia. Itu sebenarnya kalau dia berjaya tu bagus, tapi anak Anas dia kata tak malu. Tapi sebenarnya sebaik-baik pada itu pendapat saya, jangan percayalah pendapat saya. Antara kita orang yang baik-baik ni, kalau ada anak kan, kita jodohkan sama-sama kita. Sahabat-sahabat yang baik, keluarga yang baik. Pasal apa? Kita tahu dah ini ahli masjid ni, orang ni anak dia ni, kaki masjid, akhlak baik. Kita ambil.
Imam Hafiz lah. Oh, ya, yalah. Imam Hafiz Quran. Yang pertama sekali dia punya akidah betul. Lepas tu dia mendirikan solat. Taat ibu bapa. Itu ukuran dia sebenarnya. Kita dah terlepas lah. Anak-anak semua dah kahwin semua. Baru tahu. Saya cucu lah. Dulu. Tapi nak tahu taat ibu bapa kena kiri-kiri kan. Kena, itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang kedua. Tapi macam kita kan, dalam jemaah masjid kan, kita selalu masjid ni kita selalu kenal orang tu kan. Ni ahli masjid semua. Anak dia sekolah kat mana orang yang kata tu. Awal-awal kita terbaik. Itu Allah alam. Itu pendapat saya. Ikhtiar. Kalau tidak nanti terkena yang kita tak kenal kan. Tiba-tiba dia cari sendiri. Ini cerita pasal cerita anak nikah ni. Dia ni ada orang perempuan dia minta nak kahwin dengan Nabi ni. Dia kata, ma aqalla haya'aha. Sedikitnya dia punya dia maksudnya tak malu lah, tapi itu percubaan yang baik. Tapi ada juga yang Nabi anak Ummu apa nama dia? Yang suami Ummu Salamah. Suami dia meninggal, Nabi ajar doa dia kan. Nabi ajar doa. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Tak lama lepas edah Nabi pinang dia. Baik. Tapi Nabi ni banyak kahwin politik. Maksudnya dia bukan sembarang-sembarang kahwin. Maknanya dia nak sebarkan Islam ni, dia baik dengan orang ni, baik dengan ni, buat ni. Itu Nabi lah macam ni. Allah alam. Allah alam. Qalilun. Ini ism tahdil. Ini namanya ma aqalla hay'a. Ini namanya ma apa namanya? Ma ta'jubiyah. Ma ta'jubiyah. Baik. Okey, sekarang sawaun alaika ya talibu. Apa benda sawaun? Sama je. Atau talibu. Adabatta ma yali am lam tadbidhi. Lan tadkhulal jami'ata hatta tafhama. Awak bubuh baris ke, awak tak bubuh baris ke, tidak akan masuk universiti sehingga awak faham. Okey, sekarang Haji Salih lah nombor 1. Ini asalnya iswadda, yaswaddu. Kalau ada depannya, tuhzafu hamdatul wasli nutqan wa kitabatan. Maknanya macam ni. Dia ada dua. Dua alif. Asalnya iswadda kan? Dia macam if'ala kan? Iswadda. Sini hamzatul wasli. Iswadda. Kalau plus jadi apa? Jadi aswadda. Jadi tanda soal lah. Jadi ini alif ni tuhzafu. Nutqan wa kitabatan. Tulisan dan juga dia punya sebutan. Kalau asalnya iswada. Iswada jadi aswadda. Jadi aswaddal khashabu ba'da mahtaraka. Adakah jadi hitam selepas adakah kayu itu menjadi hitam selepas terbakar? Ihtaraka, hangus terbakar. Asalnya iswada, jadi aswada. Bari atas.
Aswadda al-khashabu ba'da mahtaraka. Khasyabu ke al-khusyu. Al-khashabu. Khashabu maknanya kayu. Khasyabu. Okey. Ini ma apa? Ba'da ma. Takdiruhu. Tak. Bukan. Makna ihtaraka yahtariku masdar apa? Ihtirak. Ba'da ihtiraki. Takdiruhu. Ba'da ihtiraki. Jadi ya, namanya ma'al masdariyah sebab ihtaraka tu dia boleh tukar jadi masdar. Dia jadi masuk pada Dia ihtarak ba'da mahtiraki sebab ada ba'da ihtiraki. Sebab dia mudhafun ilaihi. Ba'dama ihtiraki. Ba'da ihtiraki. Buat ihtaraka ihtiraki ba'da ihtiraki. Kalau nak betulkan boleh ba'da ihtirakin. Sini ma ihtaraka. Ini mahtaraka. Ba'da mahtaraka masdar muawwal. Bukan mahtaraka. Dia pasal ada apa namanya? Masdariyah tu. Pasal apa? Ba'da mudhaf, ihtarakin mudhafun ilaih. Baik, sekarang nombor 2. Siapa baca nombor 2? Zarina aja. Ajar Zarina nombor 2. As-saubah maf'ulun bihi. Bisabuni ba. Fabyadda. Baik. Sekali lagi aja. Wasal tu saubah. Fabyadda. Maknanya saya telah mencuci baju dengan sabun, maka ia menjadi putih. Fabyadda. Ibyadda yabyaddu ibyidadun. Ismu fa'il mubyaddun. Mubyaddun. Baik, Nazri nombor 3. Tak. Tak. Isfarrat. Pasal tu hamzatul wasli. Oh, tu yang ada soal tu. Ya. Isfarrat asnanuka ya bunay. Isfarrat asnanuka ya bunayya. Ala tastaka. Adakah awak tak masuk? Ka tu anta. Tak. Tastaka ta tu. Anta. Istaka yastaki. Tastaka. Betul. Gini. Istaka madi, yastaku mudhari. Ana astaku, anta tastaku. Ya, betul. Kata kerjanya istaka, ya, yes, ana nisbah. Cuma ini soalan. Ma soaluka? 5 laisa kuzifati
Anunu isnanuka. Ah, Dia kan indah idhofah. Isnan baik. Isfarat asnanaka Asnanuka kan? Isfarat asnanuka. Kenapa? Oh, ini bukan jamu muzakkar salim. Ini jamu taksir. Dia kalau yang majzum tu kalau musanna dengan jamu muzakkar salim. Ini jamu taksir. asnanuka itu satu. Sinnun satu, asnanun banyak gigi. Jadi dia bukannya muzakkar salim. Kalau bukan musanna, bukan. Soalan bagus. Okey. Asnanuka, betul. Maknanya gigi awak dah kuning wahai anak. Isfarat, menjadi kuning gigi awak wahai anakku. Adakah tidak awak gosok? Awak cuci? Atas aku. Baik, sekarang nombor 4. Ijan. Tahdaru ala al-ashjaru fi fasli rabi'in. Ahsanta. Tahdaru. Ini wazan if'alu hanya untuk warna saja. Untuk uyub tak boleh. Tahdarul asjaru maknanya menjadi hijau pokok-pokok itu fil fasli rabi. Ma mufradu asjarin? Sajaratun. Kalau sajarun maknanya pokok saja. Pokok. Apa-apa pokok lah sajarun. Asjarun kata jamak dia. Baik, sekarang nombor 5 cuba Zamli. Isfarra wajhahu minal khawfi. Isfarra wajhahu betul betul. Menjadi kuning mukanya minal khawfi kerana dia takut. Minal khawfi. Okey, ahsanta. Baik, sekarang nombor 6 Dr. Waslina. Ghadabtu. Saya marah. Ghadabtu fahmar menjadi merah. Wajnataya. Dua pipi saya jadi merah. Asalnya wajnata ni ana. Jadi ini baru ya. Uzifatinun. Ghadabtu fahmarrat wajnataya. Ini marfu. Okey. Radia? Sekali lagi. Hatta tahmarra. Iqli. Qala yaqli iqli. Qala ini amrin. Asalnya qala ada alif maksurah. Yaqli ada ya. Iqli fi'il amr. Majzum bihasfi li'annahu fi'lun naqis. Dia fi'il amrin. Dia majzum bihasfi akhiri kalau dia naqis. Okey. Now. Okey. Haji Salis. Nombor Boleh sambung tu, boleh sambung. Ada sambung lagi. Dia sambung lagi. Ekor tak habis lagi tu. Akhrijha. Minal miqlati. Miqlatun ismu alat. Betul. Faurah mirariha. Fauran ihmirariha. Ihmirariha masdar. Faurah mirariha. Betul. Mana fauran? Immediately.
Itu jangan lupa tu. Segera maknanya. Baik. Nombor 8. Dia Salis. Al-minjalu. Istiqamatuhu fi iwajihi. Iwijajihi. Sekali lagi. Al-minjalu istiqamatuhu iwijajihi. Okey. Al-minjalu makna sabit. Sabit itu dia kata je kelurusannya pada bengkoknya. Ini bahasa boleh. Dia kalau sabit gitu tak ada sabit, jadi parah. Baik, sekarang nombor seterusnya. Siapa pula sekarang? Ajar Zarina. Wa yauma mata. Muswaddatun. Okey. Sekali wa yaumal qiyamati tara. Maknanya apa dia? Pada hari kiamat awak nampak orang-orang yang kazzabu. Kurang tepat tu. Walladzina kazzabu, apa maknanya kazzabu? Saya nak dengar jawapan. Tengok tu dia punya tu. Ini namanya apa namanya? Mubalaghah. Bukan apa ni? Dia ni kazzabu maknanya apa namanya? Berulang-ulang. Atau dia berulang-ulang, dia banyak kali bohong. Mereka yang banyak bohong. Allah. Sentiasa. Dia panggil apa nama dia? Taksir dengan mubalaghah tu kan. Kat sini dia tak sebut dia punya maf'ul bihi mana. Allah saja kan. Tetapi maknanya dia kata ni banyak kali bohong. Kalau kazzabu bi ayatillah itu mubalaghah dan juga banyak taksir. Ini kazzabu, mereka semua yang banyak membuat pembohongan. Wujuhuhum muswaddatun. Muka mereka jadi hitam. Alallahi dia jadi jarul majrurun fi mahli jarin maf'ulun bi ghairu sharih. Fi mahli jarin. Fi mahli nasbin. Fi mahli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Kalau macam ni domain tak pun takkan Pak yang dia. Mana yang kazzabu wow tu. Wow fa'ilnya. Kalau orang tanya mana root word dia? Kazaba. Sini kazaba, ini fi'lun sulasin mazid. Doubling maknanya banyak kali buat. Baik. Jadi kita belajar gitu. Kita tengok bila terjemah tengok dia punya kata kerja tu tau. Ada tasdik ke, tak ada ke. Itu semua kena ambil kira. Setiap huruf, setiap tanda dia akan mengubah, akan menambah makna lagi. Baik, sekarang nombor 10. Nombor 10 siapa pula? Ini tadi okey. Nazri. Iswadda at-tariqu ba'da an marrat asyahila. Ba'da an marrat. Marra yamuru. Baik. Iswadda Jadi hitam. Jalan itu dah hitam. Selepas lalunya lori-lori. Lori, betul. Lori-lori melaluinya. Marra yamuru
Huwa marrah hiya marrat. Maknanya kenapa hiya? Sebab asyahinatu tu banyak. Jam'u ghairil akil. Jam'u ghairil akil. Baik, sekarang nombor seterusnya Jan. Qala Al-jannatani fil akhirati mudhammatan. Apa ya? Al-jannatani fil akhirati mudhammatan. Dua-dua menjadi hijau kehitaman. Baik. Last kali Haji Zamri. Kanal kuffaru. Kana al-kuffaru ismu kana. Kanal kuffaru. wa idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Asalnya muswaddun kan, muswaddu. Asalnya muswaddun ism fa'il. Kat sini wa idza busyira. Apa makna busyira? Digembira, maknanya diberi berita gembira. Ahaduhum, seorang daripada mereka tu bila diberi gembira bil unsa dengan berhala. Dengan anak perempuan. Itu wasanun. Wasanun berhala. Ini unsa, anak perempuan. Zalla wajhuhu. Terus berubah. Muswaddan. Kalau itu zillun, itu zillun. Allahumma azalla yuzillu. Allahumma azillani tahta zillika. Kalau sini zalla ni maksudnya? Ini kata zalla min akhwati kana. Tengok sana. Kana zalla. Maknanya terus berterusan. Maknanya kalau sini terus berubah. Boleh jadi zalla ni boleh jadi maknanya berubah, dia sorok berterusan, dia banyak makna ni dia. Macam dia tu min akhwatikana. Patutlah khabar Muswaddan. Sebab dia khabaru zalla. Wajhu tu ismu zalla wa huwa mudhaf. Hu mudhafun ilaihi. Muswaddan tu khabaru zalla. Ni banyak benda lah kita ulang kaji ni kan. InsyaAllah lah. Yang kadzabu kan? Dia kadzabu. Tapi kat sini kadzabu ya? Okey, salah. Kalau kadzabu maknanya mereka semua yang telah berdusta. Kadzabu. Okey. Betul kan? Kadzabu kan kadzabu. Ni forman. Kadzabu Okey. Terima kasih. Yalah. Kena ada check and balance. Okey. Sekarang nombor 12 pula. Dr. Fazlina ada kuih, ada cucur pisang, ada buah rambai ada. Buah rambai ada. Buah rambai Radiah bawa. Baik. Nombor 12 apa sekarang? Dr. Fazlina, okey. Baca. Yaqulu وأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين لم يضت ففي رحمة الله. Baik. Yaqulu subhanahu wa ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum
akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Baik. Nombor 1. Baca soalan tu. Jawabu amma. Huwa. جواب أما في وأما الذين اسودت وجوههم محذوف وتقدير الآية. Dia kata, dia apa dia punya kata? Jawabu amma fi qauli ta'ala wa ammal ladzina biyad wujuhum ialah fa fi rahmatillah. Itu jawapan dia. Walakin jawabu amma, adapun jawabu amma pada wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum mahzuf. Ma takdiruhu. Dia gini. Dia kata gini. Baik, tengok baik-baik jawab soalan dia. Dia kata kat sini kan ada dua amma kan? Dia kata jawabu amma, bila ada amma ada jawab amma. Kata jawabu amma fi qauli ta'ala wa ammal ladzina biyaddat wujuhum ialah fa fi rahmatillah. Itu jawapan yang pertama. Walakin tapi jawabu amma fi fa ammal ladzina swaddat wujuhum tu dia mahzuf. Ma takdiruhu ba'da imanikum. Betul. Buku teks semua orang buka Fakrah nombor 12. Kita buku teks ni kena jadi bahan kita punya rujukan. Dia punya kaedah dia. Dia kata gini, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum. Huna jawabu amma ialah jawabuhuma mahdzufun. Takdiruhu fayuqala lahum akafartum ba'da imanikum. Fayuqalu lahu, dikatakan. Fayuqalu lahum. Itu dia punya jawapan, dia punya jawapan amma dia. Sepatutnya macam gini. Sepatutnya dia kata gini. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah wa ammal ladzina biyaddat wujuhum mana ayat dia? Wujuhuhum yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Terus dia kata, adakah kamu menjadi kafir selepas kamu beriman? Fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Maknanya sebelum masuk neraka tu dah confirm dulu. Dia ngaku salah, jalan. Kalau tuan-tuan dengar tafsir pagi tadi, masya-Allah. Macam mana orang kafir dia berdepan dengan bila dia tengok jurang api neraka. Sejauh berapa ribu batu lagi dia nampak dulu. Dan dia kena seksa, tengok neraka tu dah seksa. Dan dia dah tahu dah tak boleh nak elak dah, akan masuk jurang. Kata Ustaz Abdul Basit, dia one way, dia boleh masuk tak boleh keluar. Na'udzubillah. Ya Allah, na'udzubillah. Baik, sekarang dah dapat jawapannya Datuk semua orang? Baik, nombor 2. Radiah pula nombor 2. Mana'uma. Bima. Ada huruf ja kat situ. Ini. Ma al-masdariyah tu. Baik. Cuba tukar ma masdariyah tu, tukar kepada masdar. Kuntum tu tukar kepada masdar. Bi kaunikum. Bi kaunikum. Betul. Baik. Nombor
3. Haji Salis. Fisar. Sirah ya. Bukan Arab dia, sirah. Dia tu khalidun, kekal. Kalau tak, asalnya khalada, khalidun isim fa'il. Khaliduna ramai. Mereka semua orang yang kekal dalamnya. Jadi apa nama dia? Dia tu ismu fa'il, jam'u mudzakkar salim. Kalau dari segi i'rab apa dia tu? Dia khabar. Hum tu mubtada. Khalidun tu khabar. Hum fiha, hum dalam braket fiha khalidun khabar dia. Oh. Fiha khalidun tu dia syibhu jumlah. Hum mubtada. Fiha khalidun tu khabar dia syibhu jumlah. Betul. Jumlah isinya. Jumlah isinya kan? Khabar dia jumlatun ismiyatun. Yalah, tapi dia gelar syibhu jumlah sebab dia khabar muqaddam. Baik. Sekarang nombor dia ni ismu fa'il. Khalidun, orang yang kekal. Kata kerjanya khalada yakhludu, kekal. Nama Khalid, orang yang kekal. Wah. Khalid. Bukan makok Allah je tu. Mana mungkin dia lama lah kan. Ya, okey. Tapi kalau Khalidun kat sini kekal dalam. Dedam. Okey, sekarang nombor seterusnya. Siapa pula? Fil ladzina yabdad. Fi alladzina yabdad. Mubtada. Dalam ayat ni kan. Wa amma ni dia ni macam amma fa. Dia tu tak ada i'rab. Allazi tu mubtada. Mana khabar dia? Ya. Amma abyadat, dia punya khabar dia fa fi rahmatillah. Sebab amma allazi mubtada. Jawabnya fa fi rahmatillah. Habis hum fiha khalidun jadi apa kat situ? Ini ayat lain tapi menggambarkan keadaan tu. Dia ada istilah dia tu. Dia ni menerangkan jumlah kan? Ini jumlah. Kalau sebelum tu isim yang ma'rifah, dia ada naktun. Dia naktun dia menyifatkan orang yang dalam syurga, dalam apa tu? Dalam neraka ke syurga? Ada syurga. Dia menerangkan tu. Rahmatullah tu mudah-mudah ni kan? Ya. Fafi rahmatillah tu itu adalah jawapan kepada amma tadi. Allazi tu mubtada kan. Dia kata amma allazi menjawabnya allazi tu mubtada, khabar dia fafi rahmatillah. Fafi rahmatillah tu jawapannya. Jenis khabar dia fi rahmatillah. Jarul majrur. Fi mahali maf'ul. Baik. Ma i'rabu siapa sekarang? Nazri. Ma i'rabu A'rif wujuhum. Wujuhum fa'ilun marfu'un. Bi dhammah wa huwa mudhaf. Betul. Mudhaf ni. Betul. Mana tak apa? Wujuhu tu dia fa'il.
Wujuhun. Mana yang jadi yang jadi putih tadi muka. Muka tu yang jadi putih. Marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah. Oh, kat sini dia kata wujuhu. Yang situlah. Sebab banyak kali wujuhun tu. Ada wujuh. Dia kata wujuhuhum. Wujuhu saja dia nak. Wujuhu tu dia fa'il. Okey, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita cakna lah dengan Quran, baca, kita belajar, kita ni mudah-mudahan Allah beri rahmat kat kita lah. Walaupun kita tak faham semua, at least kita dah belajar ni. Okey, sekarang nombor seterusnya. Mayyiz. Siapa Azan? Baca Azan. Mayyiz. Mayyiz ra'a al-basariyata min ra'a Qalbiyati. al-qalbiyati bima ya'ti. Khattan wahidan tahtal ula wa khattaini tahtal ukhra. Okey, tengok ada nota kaki. Nombor 4 tu kan? Wala tansa anna ra'a al-basariyata tansibu maf'ulan wahidan. Amma ra'a qalbiyatu fatansibu maf'ulain. Asluhu mubtada khabar. Fahimta hadha ya mujtahidu? Betul, ada maf'ulun bihi, dua maf'ulun bihi. Dia kata, tak jawablah soalan saya. Fahimta ya mujtahidu? Ustaz Taha panggil antum semua mujtahidun. Baik, sekarang Jan, nombor 1 Jan. Wa idza ra'awhum qalu in haula'i laqalluna. innaka inna haula'i ladallun. Mana okey, wa idza ra'awhum. Berapa maf'ulun bihi kat sini? Satu je kan? Kalau jika kamu melihat mereka, qalu, mereka telah berkata, inna haula'i ladallun. Siapa yang berkata ni? Wa idza ra'awhum. Huwa ra'a, hiya ra'at, hum ra'aw. Rasa saya orang ahli syurga tak? Wa idza ra'awhum, ra'aw, mereka melihat mereka semua melihat mereka. Mana ahli syurga lihat dari neraka, agaknya Allah alam. Cuba tengok. Qalu, ahli syurga bercakap, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka semua orang sesat. Cuba tengok, cuba cek semua. Ini orang kafir kata orang beriman. Orang kafir cakap orang iman sesat. Salah saya betul. Betul kan, tu penting tu. Orang kafir macam memperolok-olokkan lah. Ayat 70. Dan apabila orang iman lalu dekat mereka mengalir dan mengucapkan selitkan mata bersama sedih macam mana. Bila mereka kembali pada kaum fasa, mereka kembali dengan yang berbeza. Bila mereka melihat orang beriman, mereka berkata sebenarnya orang-orang itu adalah orang golongan yang sesat. Dia tak tahu dia sesat. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey. Jadi ini ro'a apa namanya? Basariyah. Satu maf'ulun bihi. Betul, alhamdulillah. Itu nota tu kita baca lagi sekali ya. Jangan baca je, wala tansa. Wala tansa anna ra'a al-basariyata tasibu maf'ulan wahidan. Satu je maf'ulun bihi. Kalau ra'a qalbiyah? Amma ra'a al-qalbiyatu tasibu maf'ulaini. Asluhuma mubtada'un wa khabarun.
Betul. Okey, nombor 2 apa tu Haji Zamri? Nombor 2. Ra'aitu Khadijata qabla Yaumaini wahia Turiya abaha natijata imtihaniha. Ra'aitu Khadijata qabla yaumain. Apa maknanya? Saya nampak Khadijah 2 hari lepas. Qabla yaumain, sebelum 2 hari. Wahia turiya abahu, dan dia menunjukkan. Ara yuri, huwa yuri, ana uri, anta turi, hiya turi. Dia menunjukkan abaha, menunjukkan kepada ayahnya natijata imtihaniha, keputusan pemeriksaannya. Ya. Baik, ini qalbiyah ke basariyah? Ini basariyah, satu je. Betul. Ahsantum. Okey. Turiya dia menunjukkan. Abaha. Turiya ni itu qalbiyah ni. Betul. Saya pun tak nampak kan. Turiya adalah ro'a al-qalbiyah. Abaha tu maf'ul bihi pertama. Natijata maf'ul bihi kedua. Ustaz ni turi ke turiya? Turiya. Ana ara yuri. Huwa yuri, ana uri, hiya turi. 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 Bukan turi. Baik. Ini qalbiyah lah kalau ikutkan 2 maf'ul bihi. Okey, ajar Zarina. Qad kuntu aliman wal an maknanya dia kata gini, qad kuntu ara Muhammadan aliman, maknanya sungguhnya sebelum ni saya nampak Muhammad ni orang alim. Wal an, sekarang saya tahu innama huwa hanya saja dia ni orang jahil. Ni ro'a apa namanya? Ro'a dah 2 maf'ul bihi tu. Kuntu ara Muhammadan kan aliman. Saya nampak dia Muhammad ni orang alim. Dua maf'ul bihi. Qalbiyah. Lagi wal an a'lamu annama huwa jahilun. Sekarang a'lamu ini fi'lul mudhari. A'lamu huwa ya'lamu ana a'lamu. Bukan ni ismu tafdil ni. Kadang kita kena jangan hati-hati ismu tafdil ni dengan fi'il mudhari sama. Alimun a'lamu. Inni dalam surah Yusuf, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Itu bukan ismu tafdil tau. Inni a'lamu minallah, adakah sesungguhnya aku lebih tahu dari Allah Ta'ala? Bukan. A'lamu maknanya saya dapat tahu, saya mengerti perkara ini daripada Allah. Itu fi'il mudhari. Jangan tukar. Ini dia kata gini, dia kata mana tadi ayat dia? Wal ana a'lamu. Saya tahu hanya saja dia seorang yang jahil. Ini innama tufid taukid ke ta'yin? Ini an-nama, bukan innama, an-nama. Bawa sungai dia. Okey, nombor 4. Nombor 4 siapa dia? Haji Zamri, ni Nazri, Al-Qian Nazri. Arasni ummi qawlahu ta'ala. Menunjukkan saya. Apa kalam Allah? Afara'aitum ma kuntum ta'budun.
Jamilan. Lain. Lain. Wa tarahum yanzuruna ilaika jamilan. Wah, ini susah sikit ni. Wa tarahum, awak nampak mereka yanzuruna ilaika, mereka semua melihat awak jamilan. Amin, apa tuan-tuan nampak kat situ? Ini arad ni ummi qaula ta'ala. Ini ra'a qalbiyah. Betul. Arad ni, yang ni tu apa ni pertama, mafhum pertama, qaulahu ta'ala, mafhum kedua, ini qalbiyah. Itu watarahum ni al-basariyah. Pasal satu je mafhum bi, tarahum. Tapi ada jamilan kat situ pula. Jamilan tu bukan ayat dia. Bukan ayat dia kan? Tapi kalau tarahum yanzuru ilaika jamilan, kalau jamilan tu katakan ayat, dia jadi qalbiyah lah. Tapi ayat yang Nazri baca macam mana? Ayat lainnya. Ayat lain jangan tak tahu. Apa dia Radia? Tak. Ha? Kita salah ingat kali saya ingat yang buku 350 Syawahid 350. Oh. Ada kadang-kadang jilid 3 kan? Ya betul. Qalbiyah. Tapi tarahum yanzuruna ilaika jamilan. Boleh jadi mungkin qalbiyah tapi pasal tarahum asal zarak qabla. Hum yanzuru ilaika jamilan. Jamilan tu adalah ayat kepada Ar-Rahman ini kaulah ta'ala. Jamilan. Oh. Betul. jaminan tu dah. Ya. Tu dialog. Betul. Arani ummi qaulahu ta'ala jamilan. Yes, okey. Syukran, terima kasih. Okey, jadi yang kedua tu ro'a basariyah tak? Baik. Sekarang ini kalamullah ini indah. Seperti wa tarahum yanzuruna ilaika dia. Baik, sekarang nombor 5. Nombor 5. Lam arahu wala Urika. aina yaskun. Lam arahu. Lam arahu. Wala urika aina yaskunu. Urika. Ara yuri. Huwa yuri. Ana. Saya lihat. Saya lihat dia dan saya belum melihat dia dan tidak juga ini ro'a yara ke aroyari. Kejap. Ini di majzum, asalnya huwa yara ana aro. Tapi ada lam aro. Apa nama lam aro? Saya tak nampak dia. Wala urika aina yaskunu. Wala urika. Dan ni. Yang uri tu di majhul. Aro yuri, huwa yuri ana uri wala urika.
Macam mana? Saya tak tengok. Saya tak nampak dia. Tak nampak dia. Dan saya Dan saya tidak menunjukkan kepada engkau di mana dia tinggal. Betul. Saya tidak menunjuk. Yang diurita tu form 4. Ini form 4. Yang pertama tu form 1. Form 1 tu maksudnya anak form 4 tu bagian ni. Saya tak tahu. Saya tak tahu kat mana dia tinggal. Yang pertama lam arahu, saya tak nampak dia kan. Ini Jadi saya tidak tahu kat mana. Maksudnya satu bagian. Betul. Yang pertama tu dia punya maf'ul bih satu je. Hu tu maf'ul bih dia. Uri tu makna uri apa? Tunjuk kan? Dia majhul kan? Dia ni makna qalbiyah lah kan? Dia tak tahu. Urika aina yaskun. Dengar uri. Ayo je lah. Banyak sangat. Ara ni. Yuri. Uria ni. Dia kata Uria ni kat sini betul. Tapi itu Uriah, Ini Uri. bukanlah masyhur. Dia pengen goreng ni. Wala Uri. Maknanya dan tidak saya tunjuk ya. Tahu. Tak nampak mana tak tahu betul maksudnya. Asalnya makna nampak kan, tapi tak tahu. Jadi Kalau hadiah dengan dua makhluk ini kan. Ahsanti. Betul. Aina. Aina tu maf'ulun dia tu zarf itu dia panggil makan tu tempat. Aina tu tempat. Betul. Maf'ulun bih juga dia. Aina di mana tempatnya? Betul. Fi mahali nasbin. Betul. Betul, ahsan dia. Syukran. Saya tak nampak duduk tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Bukan. Ini form 4. Wala urika. Tidak tahu. Mudhari. Huwa yuri. Ini ara yuri. Huwa yuri. Ana uri. Okey, nombor 6. Nombor 6 siapa nombor 6? Basariah. Haji Zamri. Walakinni arakum qauman Tajhalun. Walakinni arakum. Saya nampak kamu maf'ulun bih pertama. Qauman maf'ulun bih kedua. Jadi ra apa namanya? Qalbiyah. Okey. Nombor 7, Dr. Fazina. Uriyat pintu saratan kitabatan. Ini lil majhul kan? Bintu Sarata. Anak Sarah. Anak perempuan Sarah. Ditunjukkan maknanya anak perempuan Sarah diperlihatkan sebuah buku. Diperlihat. Betul, satu maf'ulun bih. Sarata tu bukan maf'ulun bih tau. Mudhafin ilaih tu. Tu majrur. Bintu Sarata. Alkitabata saja.
ayat kedua dia nampak dia punya Uriat pintu tarantan kita baca sambulankan. Jadi itulah panggil jadi dua. Mana salah tanya? Sambulankan jadi dua. Oh, yang bawah. Oh, saya cari yang ke atas tu mana yang dua. Okey. Baca saya Radia. Uriat Pintu tarantan kita baca sahlatan. Sahlatan tu yang menyebabkan dia qalbiyah kan. Dia nampak buku tu mudah. Ahsanti. nampak dan mengetahui dekat sini. Ya. Salah tadi ada benar. Oh. Okey, kita berhenti itu dulu lah. Wala takunu tu besok kita minggu depan kita sambung lagi insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.